Aku ada dua pack Blazing Frost, iaitu pack Beliung dan juga pack Mecha Genta. Jadi kita akan buka salah satu untuk video kali ini. Tapi sebelum tu, saya nak tunjuk kat korang yang saya dah berjaya bawa basikal lalu jalan besar dan juga lalu jalan kampung. Sebab sebelum ni saya tak pernah lalu jauh-jauh. Sebelum ni lalu dekat taman perumahan je. Jadi aku rasa ini adalah pengalaman yang berharga untuk aku kongsikan kepada korang, dan adalah pengalaman yang terbaru lah untuk aku kan. Jadi marilah kita buka satu pack untuk video kali ini, iaitu pack Mecha Genta. Pack kali ini hadir dengan kad Maripos. So next kita ada kad Osum Daun, art comic. So seterusnya kita ada kad Bobo Gempa. And then kita ada kad Gopal. Okay, next kita ada kad Tokang. Tokang ni anak siapa pula kan? Dan kad seterusnya kita ada kad holo kita Bobo Genta, kad S. Huyo. Dan inilah semua kad-kad kita dapat untuk video kali ini. So next kita akan buka pack Beliung. Yang penting ingat kad, ingat free skin. Terbaik. Ada kad Beliung dalam pack ni. Video sebelum-sebelum ni kita dah buka pack Mecha Genta daripada Blazing Frost dan kad S je. So video kali ni kita dah buka pula pack Blazing Frost 5/9, iaitu Boboiboy Beliung. So kad yang terdapat kat dalam ni adalah kad Osum Air. Next kita ada kad Boboiboy Solar. Nice. Next kita ada kad Yaya. And then kita ada kad sokongan Mas Mana dan Mas Mara. Nice. And then kita ada kad sokongan lagi Hammer Genta. And kad holo kita ada Boboiboy Beliung kad A. Nice. Lawa gila biru-biru dia tu. Kalau korang suka video ni, jangan lupa like dan subscribe Fizkin TV. Korang rasa yang mana paling lawa? Cuba korang komen kat bawah. Yang penting ingat kad, ingat Fizkin. Lepas ni dah buka kad apa pula? Cuba korang komen kat bawah. Terbaik. Hari tu aku ada singgah satu 7E dekat Pasir Penambang ni, dan aku tertarik dengan dua pack Monster Galaxy kat Blazing Frost ni. Marilah kita bawa balik, kita unpack kat rumah. Antara dua pack ini aku rasa menarik untuk kita buka pack Glacier dulu, sebab aku rasa kad-kad dalam ni agak menarik untuk dibuka. Marilah kita buka. Kita ada HP marker dan ia tak berguna. Dan kad pertama hadir dengan Fang dan Gopal. Gopal dan Fang. Gitu. Lepas tu kita ada kad Osum Api. Uyo lawa. Lepas tu kita ada kad Fang. Alamak, lama ni dia nak slide. Lepas tu kita ada kad iaitu Cacik. Asal semua kad ni macam zoom Okay, next kita ada Gopal dan Kuali. Huyo lawa. So next kita ada kad holo dia Boboiboy Glacier kad A. Huyo lawa awak dia mat. Dan inilah semua kad-kad kita ada. Next kita nak buka pack ini pula. Yang penting ingat kad, ingat free skin. Terbaik. Aku kena scam dengan Monster? Serius lah. Video lepas kita dah buka pack Blazing Frost Glacier. So video kali ini kita dah buka versi Frost Fire pula 3/9. Let's go. Sebelum tu mari kita doakan untuk mangsa-mangsa banjir yang berada di pantai timur sekarang ni, semoga dipermudahkan segala urusan. Kita ada kad Osum Daun, kita ada kad Ying. And then kita ada dia daun. Daun Ying. Asal ada dua daun dengan Ying? Mana lagi dua kad? Ini dia punya tau. Tak ada fake-fake punya tau. Memang kena scam ni bai. Dua kad hilang bai. Tok Abang dengan Yaya Ying. Baik buang lah. Tak apalah, kita lagi dua kad. Kita ada Mega Konco. And kad holo kita ada kad Boboiboy Frostfire. Nasib baik kau lawa Korang rasa antara dua ni yang mana paling lawa? Cuba komen. Yang penting ingat kad, ingat free skin. Apa ni? Apa ni? Hari tu aku ada jalan-jalan dekat Kuala Selangor, and then aku terampak ada satu 7E dekat Bukit Melawati ni. Aku pun masuk dan tengok apa yang ada kat dalam ni. Store tak banyak, so aku pun tengoklah ada starter dia Aeroblade. Aku pun angkatlah satu. Tahu-tahu terbayar. Terbeli. Terbawa masuk kereta pula.
Selain tu aku ada juga ambil lagi 2 pack Blazing Frost, iaitu pack Boboiboy Taufan dan juga pack Mekamato. So jom kita unpack pack Mekamato dulu untuk video kali ini. Sebelum tu korang tekan dulu butang like dan subscribe. Terima kasih. Antara kad-kad yang kita boleh dapat dalam pack kali ini adalah General Cikala. Kita ada kad Awesome Api. Kita ada Boboiboy Blaze. Next kita ada Kuali. And then kita ada Rosaksa Final Form. Nice. And kad istimewa kita ada Mekamato. Terbalik pula. Memang lawa lah kat ni. So next kita akan buka starter dan Elo Break dan juga pack Boboiboy Taufan. Kalau korang suka video ni, jangan lupa like dan subscribe. Yang penting ingat kad, ingat free skin. Mantap. Ush, kad apa ni? Lawa amat. Video lepas kita dah buka pack Mekamato Blazing Frost. So video kali ni kita buka pula pack Boboiboy Taufan Blazing Frost 2/9. So jom kita tengok kad apa yang kita boleh dapat dalam pack ni. First kali kita ada HP Market and then kita ada kad A Boboiboy Taufan. Okay, nice. Kita putar balik pula kad ni. Next kita ada kad Chambot Grade C, Grade Plus, Taya patutnya. Next kita ada kad sokongan Kepak-Kupak. Okay, nice. And then kita ada kad B Adudu. Dia bukan panah Next kita ada kad Awesome Air. And kad Olo kita ada Puyo. Kad sokongan Mas Mawar X dan juga Panglima Perapi. Lawa bai. Gila Mustah. Inilah dia kad-kad yang kita boleh dapat dalam pack kali ni. Next kita akan buka pula starter deck Arrow Blade ni. Yang penting ingat kad, ingat free skin terbaik. Memang cool lah kad Boboiboy sopan ni. Kalau korang ingat masa aku hunting kat Boboiboy kat CV11 dan aku dapat 2 AR dan juga 1 SR tu, aku pun ada angkat lagi 2 pack, iaitu pack Blazing Frost sopan dan juga Heroes Next Story. So masa pada kata pakai jemaah aku ni, aku pun ada singgah dekat satu library ni lepak-lepak kejap. Sambil-sambil tengok video tu, aku pun nak buka satu pack Boboiboy dan aku pilih untuk buka pack Blazing Frost Boboiboy sopan. So jom tengok apa yang ada kat dalam pack ni. By the way, time ni pergerakan aku agak terbatas, so aku pun buka dengan satu tangan sahaja. Tengoklah tu. Okay, kat pertama kita ada Boboiboy Halilintar. Okay, nice. Next kita ada kita ada Kuputri. Susah juga nak letak kat ni kan. Next kita ada kat Awesome Daun. Okay, nice. Okay, mantap. And then kita ada Tok Kasa Tirbi. Okay, nice. And then kita ada Rocket Fish daripada Mekamato. Dan kat holo kita ada Boboiboy sopan kat E. Nice. Memang cool. Kalau korang suka video ni, jangan lupa like dan subscribe. Yang penting ingat kad, ingat free skin terbaik. Lama lawa duk kat ni. Video lepas kita dah buka pack Mega Strike 7/9 pack Gerakakus. So kali ni kita nak sambung pula dengan pack Blazing Frost 7/9, iaitu kita nampak ada Boboiboy Gempa kat depan dia. Jom kita tengok kat apa kita dapat dalam pack kali ini. First kali kita dapat HP Marker and then kat pertama kita ada Boboiboy Ice kat B. Next kita ada Sumorai kat B. Next kita ada Boboiboy Gempa. Nice. And then kita ada Maharaja Ramos kat B juga. And kat kelima kita ada kad Awesome Api. Dan kat holo kita ada kad Boboiboy Blaze kat A. Nice. Kalau korang suka video ni, jangan lupa like dan subscribe Free Skin TV. Yang penting ingat kad, ingat free skin terbaik. Video kali ni kita buka pula pack Blazing Frost 8/9. Kita ada nampak kat sini ada gambar Boboiboy Taufan. So jom kita tengok apa kita dapat dalam pack kali ini. First kita ada film market and then kita ada Boboiboy Taufan kat B. Next kita ada kat Awesome Air. Nice. And then kita ada kad sokongan kekal Boboiboy Halilintar dan juga Boboiboy Duri. Okay, mantap. Next kita ada King Boxel. Okay, nice. And then kita ada Adudu dan Probe. Okay, mantap. Dan kat holo kita ada Boboiboy Ice kat A. Kalau korang suka video ni, jangan lupa like dan subscribe. Yang penting ingat kad, ingat free skin. Let's kita akan buka pula pack yang lain. Boboiboy terbaik. Lawa baik kat ni.
Kalau korang ingat, aku pernah kena scam dengan Monster. Masa unpacking Monster Galaxy Cat Pack 3/9 yang ada Bobo Force Fire. So tadi aku pun beli baru dah kita buka untuk video kali ini dan berharap tidak ada lagi scam dan tidak ada lagi duplicate card. So jom kita tengok apa kita dapat. Kita ada Supermarket and then kita ada Yaya dan Ying Cat B. Okey, inilah dia kat yang hilang tu. Alhamdulillah kali ni dia tak hilang. Next kita ada kat Usum Daun. Ni kat duplicate ada tu. Ni juga kat duplicate ada tu iaitu kat C Ying, kat B Mega Kuncu. Kita ada kat C Tok Abah. Yes, ini dia kat yang hilang hari tu. Alhamdulillah. Dan kat istimewa kat Bobo Force Fire kat E. So kali ni memang perfectly tidak ada kesalahan langsung. Jangan lupa like dan subscribe Fiskin TV. Yang penting ingat kat, ingat Fiskin.